dia punya lauk dia. Kali ni pakcik nak review One Tom Yum Seafood yang berada di Taman Medan. Jom tengok. Separuh jalan pakcik makan, baru pakcik teringat nak review. Memang superb. Underdog, kedai bawah blok. Ini adalah bihun Tom Yum yang korang tengok, Masya Allah, melimpah dia punya lauk dia. Dan pakcik memang kalau makan ni sup dia ataupun Tom Yum dia, memang sur korang, meremah korang. Memang sangat-sangat enak. Yang ni memang hampir perfect. Dia punya Tom Yum dia pekat. Ayam pun ada banyak. Ayam banyak gila. Dan pakcik dah makan suku nasi goreng Tom Yum. Memang sur sangat sedap. Sebab apa tau, nasi dia bukan nasi yang keras, nasi yang lembut. Ini sama makan, komplement dengan sup. First time pakcik makan nasi goreng yang hampir mendapat full mark, iaitu 9.5/10. Macam ni korang tengok. Lokasi kedai ni dekat bawah blok saja. Blok nama dia blok I macam tu. Ini persekitaran lah. Lepas tu malam kalau korang tengok, ini keadaan dia. Memang betul-betul dekat Taman Medan. Kalau korang biasa pergi, korang type je lah blok I. Okay korang, dekat One Tom Yum Seafood ni macam-macam ada. Antaranya adalah set-set. Kalau korang nak makan kat sini, ada set A, set B. Semualah korang nak makan, nak kasi akap, memang ada set family kat sini. So esok pakcik nak datang untuk makan set untuk family pula. Dan macam-macam lah aneka makanan-makanan Thai. Dan salah satunya adalah ni. So ni cucur udang. Ada juga letak sosis dan sebagainya. Dan ada juga pulut mangga kat bawah ni untuk pakcik sahur. Yang ni diorang bagi pakcik tau. Jom korang datang sini. Dekat je dekat dengan ini flat apa ni? Nama ni? Blok 11. Dekat blok 11 Taman Medan. Okey, korang tengok sekitarnya. Inilah dia. Talilat tali tamplum. Makanan mori kita adalah ini dia, iaitu cucur udang ala-ala Thailand. Sebab yang beza cucur udang kat Semenanjung ni, dia ada keropok, dia ada salad, dia ada kacang. Lepas tu dia ada sausage warna pink. Banyaknya macam-macam, toge, macam-macam. Dan kuah dia, tak payah pergi Naratiwat. Dulu masa pakcik pergi Naratiwat buka puasa, macam ni lah diorang hidangkan. So yang macam ni harga dia RM8 sahaja, puas hati. Makan seisi keluarga. Bismillah. Kita nak makan lah. Kecoh liu aku ni, nampak ni. Ambil ni, celup. Makan. Bismillah. Saya pergi Golok lagi dah. Nak menyeberang sana Naratiwat. Sebab saya nak letak ni, dia punya kacang dia ni. Korang, pakcik akan repeat ni esoknya. Percayalah pakcik cakap. Macam ni. Dia kena letak kacang ni. Bau selai lagi. So kita makan dengan sekali. Tadi pakcik makan kat situ, first time lah makan. First time makan RM16. RM15, 2 menu. Kau bayangkan, air kosong lah. Yang ini RM8. Perfect. Bukan biasa-biasa, luar biasa. Dia punya ni, dia punya hotdog ni bukan hotdog Malaysia tau. Hotdog pink. Okay korang, ni dia fishball ke fish cake ke apa saja, tapi bentuk dia pink, menarik, sudu pun pink. Korang, dengan salad. Jadi makanan berhasiat. Dan dia punya ni dimasak, pakcik tengok sini live. Dan kuah dia ni tak kena kut. 9.5/10. Seterusnya pulut mangga. Berat juga. Pulut mangga pun packaging pun ala-ala Thai juga. Jadi tak adalah orang kata penyek ke apa kan.
packaging dia. Korang rasa packaging ni macam kek tau. Lepas tu santan dia. Selalu kalau santan fail, makanya semua akan jadi fail. Jadi pakcik nak, kamu ni memang nak makan buah mangga kamu jangan kacau orang makan apa tu tak. Kamu duduk situ, kamu tak puasa. Okay, kita pergi makan. Terasa dia punya ni. Dia punya kuah dia. Jelas kuah dia macam mana. Cukup lemak, meletup. Ada bijan lagi atas ni. Yang ini RM6 saja. Korang rasa RM6 macam ni? Ya Allah tuanku, tak payah beratur lah dekat bazar. Korang beli je sini. Bismillah. Pulut je, cukup masak, tak keras. Dia punya mangga tak masam. Menu selepas ataupun sebelum berbuka iaitu menu more, iaitu cucuk udang tapi ala Thai. Kalau korang tengok ni, packaging dia pun ala Thai, ala pakcik pernah pergi Naratiwat, macam ni lah packaging dia. Dan juga pulut mangga. Kamu dah kenapa ni? Pulut mangga ni kamu itu nak makan ni tak ni? Hey, Astaghfirullahaladzim. Kucing-kucing zaman sekarang ni, zaman Gen Z ni masalah tu. Tu nampak. Terima kasih tau. Wan Tom Yum Seafood. Pakcik nak makan sekarang.